Pernah tak terfikir kenapa orang bijak kewangan, orang kaya, malah tokoh-tokoh besar dunia semuanya simpan emas? Adakah sebab emas ini cantik atau sebab harganya mahal? Sebenarnya bukan. Mereka simpan emas sebab mereka faham nilainya. Emas bukan sekadar logam berkilat. Ia satu-satunya aset yang tak boleh dicipta semula. Tak boleh dimanipulasi oleh kerajaan atau mana-mana bank pusat. Nilainya kekal sebab kuantiti emas di dunia ini terhad. Sementara duit kertas boleh dicetak tanpa had, setiap kali kerajaan cetak duit baru, nilai duit lama makin jatuh. Tapi emas, nilainya makin meningkat bila inflasi berlaku. Sebab itu, orang bijak jadikan emas sebagai pelindung kekayaan. Bila duit kertas susut nilai, emas kekal bernilai. Kalau dulu 1 gram emas mungkin RM100, sekarang dah cecah lebih RM580. Dan itu bukan sebab emas makin mahal, tapi sebab duit kita makin lemah. Orang bijak tahu kalau nak simpan nilai jangka panjang, mereka bukan simpan duit tapi simpan emas. Jadi bagi sesiapa yang nak mula menyimpan emas dengan public gold, anda bolehlah isi beg biru saya untuk belajar cara mula simpan emas pertama anda. Ingat, orang bijak tak tunggu kaya baru simpan emas. Mereka simpan emas supaya jadi kaya dengan tenang.